Penduduk rempuh polis bantah pengosongan rumah di Kampung Papan. Polis jangan kasar! Hei! Jangan tarik baju! Jangan! Situasi tegang berlaku ketika kerja-kerja pengosongan dijalankan melibatkan beberapa rumah penduduk di Kampung Papan, Pandamaran pada Rabu. Sekumpulan anggota polis bersama pasukan Light Strike Force ditempatkan di lokasi sejak awal pagi bagi menjamin keselamatan dan menghalang penduduk daripada melakukan perkara yang tidak diingini. Selain itu, terdapat beberapa penduduk gagal mengawal emosi dan cuba merempuh anggota polis yang bertugas. Beberapa individu turut dilihat melakukan provokasi terhadap petugas keselamatan ketika kerja-kerja pengosongan dijalankan. Media sebelum ini melaporkan bahawa 20 rumah di Kampung Papan, Pandamaran telah mula menjalani kerja-kerja pengosongan sejak Isnin bagi memberi laluan kepada projek pembangunan yang bakal dilaksanakan oleh pemaju. Penduduk sebelum ini mendakwa bahawa arahan dikeluarkan hanya membenarkan rumah kosong dirobohkan, namun pihak terbabit bertindak melangkaui arahan tersebut dengan turut merobohkan rumah yang masih berpenghuni. Jangan tolong saya! Aisyah, leave Saya bencana saja. Tahan. Balik tarik. Lobo saya lupa. Saya tengok siapa, saya lengkap siapa. Saya bencana. Okey semua ada lengkap. Saya bencana saja. Lobo saya main rumah you balik You baru besar okey Kalau tengok saya langkah satu kali tengok saya balik saya langkah siapa. Lobo lah. Balik Lobo. Polis untuk rakyat, bukan untuk mereka yang maha kaya. Pemaju tu dapat untung, rakyat dapat apa? Sekurang-kurangnya kita dapat keadilan, sekurang-kurangnya kita dapat simpati dari polis. Kalau polis kita halau, siapa rakyat boleh bergantungkan? Tak ada siapa ke yang boleh berdiri tegas untuk rakyat? Situasi sekarang dekat sini tenang kita tak ganggu. Kita hanya tak bagi. Jangan jadikan keadaan berbalik. Ya. Kita sekarang tenang, kita tak ganggu, kita tak ganggu. Kita hanya kita tak benarkan rumah ini dikosongkan. Mana wakil pemaju? Bincang! Jangan bertindak kasar. Kita mau bincang. Ini bukan isu 1 hari, 2 hari, 30 tahun punya isu. Selesaikanlah. Janganlah kasar. Tahu lepas ada perintah, ada perbincangan pihak Menteri Besar 21 Oktober with the developer. And the perbincangan itu dia say okay, for now we only roboh rumah-rumah yang tak ada orang duduk. So polis pun tahu itu, kita pun sudah buat projek itu perjanjian, itu yang kita bincangkan. Siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji? Dengan kita. Siapa? Haji Borhan, tuan boleh call dia. Haji Borhan siapa? Expo Perumahan. Lepas itu dalam dia ada bagi notis pun. Sekarang semua notis itu kita bagi di tiap rumah. Okey. You can give the letter one lepas tu. Perubahan kan? Boleh kata? Ini ni 21. Kerja perubahan. Hendaklah dihadkan kepada rumah dan premis perniagaan yang kosong serta tidak mempunyai penghuni. Okey, apa maksud dia? Maksud dia adalah rumah yang ada penghuni jangan tak lah. Yang tak ada, okey. Lepas itu dia cakap dipersetujui bersama melalui perundingan semua pihak berkepentingan yang dipengerusikan Menteri Besar 21 Oktober. So bila kita tanya Haji Borhan boleh keluarkan notis baru, dia cakap tak payah, you just guna ini saja, ini sudah cukup jalan. Ini lagi dah cukup untuk lawan perintah mahkamah.
Bukan, perintah Dah suka lawan perintah mahkamah. perintah mahkamah. Kita stay tu 44 minggu. Maka itu kita kacau, saya pun tahu kita kacau. Okey. Apa kita pergi ke rumah, go there. Itu sekarang ini kita perubahan di hati rumah yang di sini kosong. Kalau dia sekarang kerja saya untuk kosongkan premis itu. Tugas kita adalah untuk kosongkan. So you kena rumah dekat 40 orang itu, you kena tangkap orang lah. Pasal orang kan duduk dalam rumah. Kita memang untuk kosongkan rumah itu. Yalah, saya cakap jangan kita rumitkan keadaan. Kita tak rumitkan, kita mudahkan. Bukan, you tak you merumitkan keadaan. Kita mudah. Tadi tuan polis kumpulan OCPD pun dengan jelas beritahu Arul jangan takut, hanya rumah kosong. Dia cakap developer kena ikut cakap polis. Dia cakap Memang rumah kosong. Dan sekarang saya perlu kosongkan rumah yang ada penghuni. Itu kita punya. yang penghuni takkan keluar. Bagus sebab penghuni takkan keluar. Tapi kita akan kosongkan. Maka adalah pada hari ini Ini tadi apa? satu perintah pengantongan Saya tahu ini saya dah baca dah. adalah dibatalkan yang bertarikh 24 Oktober. Jadi mana-mana yang mohon untuk sekali dengan yang rayuan tu telah ditolak. Bukan, itu perkara lain. Kita Itu perkara bercakap sama. Perkara sama. dalam semua ini dalam saudara dengar dulu. Kita bukan kali pertama. Saya dah banyak kali bagi. Dia saya bagi tahu satu benda. Ini daripada sekolah Borhan kan. Lepas dia cakap dengan Menteri Besar. Apa yang mereka cakap adalah perubahan. Tak boleh ganggu perubahan. Tapi saya bukan akan buat perubahan. Saya buat pengosongan. Pengosongan bila sudah kosong itu terpulang kepada pemaju. Tak roboh ke tidak. Tapi apa tugas kita hari ini untuk mengosongkan premis. Itu. Jadi Bukan sekarang ni Belief datang kerana pemaju akan berikan belief. Hari ini kita nak buat operasi. Okey, dia deal dengan polis, deal dengan puan, kita datang hari ini. Betul kan? kita yang tentukan tarikh untuk melaksanakan hari ini. Tapi dia semua banyak kes-kes sebelum ini. Belief ada budi bicara. Dia akan tanya pemaju. Memang kita ada tanya pemaju. Okey. So bagi kita rundingan sudah dibuat dengan pemaju. Okey. Rundingan dengan pemaju adalah akan robohkan rumah-rumah kosong, tiada penghuni. Mengapa dia guna tiada penghuni? Maksud dia adalah kalau ada penghuni tak mengganggu. Sekarang kita nak buat pengosongan supaya rumah itu tiada penghuni. Itu tugas saya hari ini. Kami tak boleh ikutlah. Kalau macam itu tak apalah, tak boleh ikut sebab itu adalah perintah. Pasal kita ikut apa janji Menteri Besar dan tadi pun cakap saya bagi tahu satu rahsia lah. Ahli politik janji dia tak boleh pakai. Okey, tak apa. Penduduk dia kena masih berada di sana untuk mempertahankan kerana dia undi politik untuk bangkang ke tak apa. kerajaan dia. Tak apa. Adik ada budi bicara di sini. Tadi polis malam pun polis beritahu, hari ni pun tuan datang. Dia cakap jangan risau, hanya rumah roboh. So kita jangan kita we go for rumah. Kita memang ada paksa. Mana kosong kita clearkan dulu. Then rumah yang tak kosong kita kosongkan. Itu pasal sekarang kita masih tapi kalau you pergi nak kosongkan tempat yang ada orang, kita tidak akan benarkan orang takkan keluar lah. So nak buat apa yang patut lah, melanggar undang-undang lah. Ya, you pakai satu tak apa. Ya, you tangkap biar Menteri Besar lepas itu biar Menteri Besar jawab. Pasal kita ikut cakap dia, you cakap Menteri Besar bukan. You cakap semua ahli politik. Bukan biar mereka mempertahankan. Saya cuma cakap tak boleh pakai janji ahli politik. Setuju. Saudara pergi ke rumah. Tak apa. Okey. Di Jalan Papan, Pandamaran, Klang. Okey, sini adalah rumah penoroka. Okey, rumah di sini telah 4 generasi, ada yang dah 4 generasi, ada yang dah 3 generasi tinggal di sini. So, pemaju dah buat banyak janji-janji
dan 3 menteri besar telah berlalu. Ini menteri besar yang ketiga. So kita belum dapat sesuatu hitam putih daripada menteri besar sedia ada. Tapi masa Tan Sri Khalid kita dah dapat hitam putih. Tapi hitam putih itu tidak diluluskan. Maknanya tidak diberi kepada penduduk-penduduk di sini. So, Azmin Ali datang, dia pun janji mau membuat sesuatu, tidak juga. Sekarang kita punya menteri besar sekarang Amiruddin Syari pun tolong kita jangan buat perobohan saja. Tidak ada satu penjelasan mengenai rumah ganti atau macam mana. Kalau dapat rumah ganti pun penoroka di sini mana dia orang nak tinggal sementara rumah mereka dibina. Semua tak ada apa-apa janji.